أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siri ke-17, Tadabbur Keindahan Kalimah Al-Quran, yang kita rujuk pada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Kita masih lagi pada topik keindahan kalimah Al-Fath di dalam Al-Quran, iaitu kalimah yang kedua bermaksud perjanjian Hudaibiyah. Jadi untuk lebih faham, terus saja tengok pada muka surat 14. Merujuk kepada surah Al-Fath ayat pertama, iaitu permulaan surah Al-Fath, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Baik, perhatikan pada ayat ini, terdapatnya kalimah fathan. Ada kalimah fathan kat sini. Cuma untuk kefahaman konteks ayat, kalimah fathah ni dia perlu difahami sekali dengan kalimah mubinan tu. Fathan mubinan ni dia membawa maksud kemenangan yang jelas nyata. Itu makna dia lah. Okey, kalau tengok dekat sini, saya ada jelaskan pada tajuk dia tu, kalimah fathan dekat sini bermaksud al-hidayatu ilal Islam. Petunjuk kepada Islam, ataupun dengan makna lain juga difahami pada penafsiran ayat ni berkait dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, kenapa disebutkan macam tu? Baik, untuk lebih faham kita terus saja tengok pada tadabbur lafaz ini. Lafaz fathan merupakan variasi kata dari kata akar fa ta ha. Seperti yang saya jelaskan sebelum ni, yang asalnya bermaksud membuka ataupun pembukaan. Pada ayat ini, fathan kali ikut asal lah, seperti yang kita kongsikan pada pertemuan sebelum ni, mana-mana kalimah yang berakar kata daripada fa, ta, ha ni, dia akan membawa makna membuka. Cuma di dalam ayat ni, dia tidak hanya semata-mata membawa makna membuka. Dia bukan bermaksud pembukaan. Dia membawa maksud pembukaan peluang. Dia membawa maksud pembukaan pengaruh. Juga membawa maksud keberhasilan dalam dakwah yang bermula daripada perjanjian Hudaibiyah. Baik, seperti yang selalu saya kongsikan bahawa kalau kita nak faham satu-satu kalimah ataupun satu ayat tu, kita kena faham konteks ayatnya. Antara keperluan untuk kita memahami konteks ayat ialah ada ayat-ayat tertentu dia ada asbabun nuzul. Dia ada kisah yang melatari pada penurunan ayat tersebut. Jadi secara ringkasnya, ayat ni, kalimah fatham mubinan itu ialah merujuk kepada perjanjian Hudaibiyah. Dan ada juga beberapa penafsiran lain yang disebut oleh para ulama tafsir. Ada yang mengatakan dengan erti Fathul Makkah. Namun majoriti di kalangan para ulama tafsir memilih untuk menafsirkan makna fathan mubinan di sini ialah dengan perjanjian Hudaibiyah. Baik. Dekat sini kita nak belajar sesuatu. Kenapa tidak disebutkan terus perjanjian Hudaibiyah dalam ayat ni? Kenapa Allah Ta'ala gunakan lafaz fatham mubina? Kenapa mengaitkan pembukaan perjanjian Hudaibiyah itu dengan
apa maksud asal fathah ni? Seperti yang kita belajar sebelum ni, kalimah yang menggunakan kata akal fathah itu dia ada dua makna, makna tersurat dengan makna tersirat. Satunya, oh, minta maaf. Satunya ada maksud membuka, satu lagi ada maksud kemenangan. Di sinilah menariknya lafaz Al-Quran ni. Sebab tu saya sebut kita punya program ni pun keindahan kalimah Al-Quran. Allah Ta'ala tidak menggunakan uh, dengan maksud yang secara direct. Kalau memang ayat ni ceritanya pasal perjanjian Hudaibiyah. Tapi Allah Ta'ala tak sebut pun perjanjian Hudaibiyah. Tapi Allah Ta'ala memilih kalimah yang berasal daripada Fataha. Fatahan mubinan. Seperti disebut dalam ayat ni. Kalau ikutkan, maksud Fatahan mubinan ni bukannya perjanjian Hudaibiyah. Ha. Kalau maksud secara tersurat, membawa makna membuka. Kalau makna tersirat, kemenangan. Jadi kat sinilah yang suka untuk saya kongsikan. Apa sebab perjanjian Hudaibiyah disebut dengan lafaz Fathah Mubinan pada awalan surah Al-Fath. Ini sangat menarik. Baik. Kita kongsikan terus. Bila sebut tentang perjanjian Hudaibiyah, mungkin panjang lah kalau saya nak terangkan keseluruhannya. Cuma saya percaya ramai di kalangan kita yang pernah mendengar kisah dan peristiwa itu. Secara ringkasnya ialah berlakulah perjanjian di dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut. Kalau ikutkan pada tahun tersebut, tak silap saya, pada tahun ke-6 Hijrah tu, um, nak pergi buat umrah lah. Tapi tak boleh, kena tangguh pada tahun selepasnya. Adalah perjanjian tersebut. Okey. Jadi daripada perjanjian ini, sebenarnya mungkin pada peringkat awal tu, perjanjian ini dia macam berat sebelah tau. Sebab memang ada isu lah di kalangan para sahabat ni, mereka macam tak puas hati. Tapi at the end, memang perjanjian Hudaibiyah ini, dia telah memberikan satu kemenangan yang jauh lebih besar, lebih hebat. Bukan setakat boleh pergi mengerjakan umrah saja, malah berlakunya Fathul Makkah. Jadi ringkasnya, berlakunya Fathul Makkah pada tahun 8 Hijrah itu adalah rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Hasil perjanjian Hudaibiyah ni apa yang berlaku? Antara contohnya ialah ramai di kalangan orang Arab, bukan setakat orang Arab Quraisy saja, mana-mana orang Arab, mereka mengenali agama Islam disebabkan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian di antara perkara yang uh, lebih utama untuk difahami pada perjanjian Hudaibiyah ni ialah kemenangan bukan hanya diukur pada menewaskan musuh ataupun menakluk sesuatu wilayah. Tetapi di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kepada kita untuk apa? Untuk melihat kemenangan itu pada dimensi yang berbeza. Yang mana dalam perjanjian Hudaibiyah, walaupun bukanlah satu peristiwa yang melihat kemenangan pada Islam pada awalnya, tetapi rentetan itu sebab perjanjian Hudaibiyah menjadi pembuka. Pembuka apa? Menjadi pembuka jalan, menjadi pembuka peluang dakwah, malah menjadi pembuka kepada hati manusia untuk menerima agama Islam. Sebab memang rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah lah berlakunya Fathul Makkah. Itu cerita dia. Okay, nampak tak bagaimana hubung kaitnya? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut secara direct perjanjian Hudaibiyah? Allah Ta'ala guna kalimah Fathan Mubinan kerana terangkumnya di dalam lafaz Fathan Mubinan itu makna apa? Makna kemenangan.
menangnya umat Islam bukan sekadar menakluk, bukan sekadar untuk menewaskan musuh, tetapi ianya menang dengan cara apa? Sebagai membuka jalan untuk orang mengenali Islam. Sebagai membuka jalan untuk orang uh, memeluk agama Islam. Sebagai jalan untuk peluang berdakwah. Jadi itulah kemenangan yang dimaksudkan. Dan kalau relate dengan penafsiran Fathan Mubinan ini, dia tidak hanya difahami dengan makna secara literal. Kalau kita nak ambil maksud secara literal, Fathan Mubinan ni dia akan terjemah dengan makna apa? Pembukaan yang nyata. Kalau pembukaan yang nyata, of course kita tak boleh nak faham apa benda lah pembukaan yang nyata. Samalah juga dengan kemenangan yang nyata. Apa benda yang dimaksudkan dengan kemenangan yang nyata itu? Jadi rupa-rupanya kalau rujuk kepada penafsiran baru kita faham. Ia merujuk kepada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, nak lebih faham lagi kita tengok. Kalimah fath di sini merupakan kurniaan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kemenangan, pembukaan jalan dakwah dan pelaksanaan syariat. Baik, perhatikan di sini. Kalau siapa tengok pada ayat ni, awalan ayat ni, dia ada kalimah ni tau. Inna ni. Inna ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia disebut sebagai haraf taukid. Maknanya ada elemen penegasan dalam ayat ni. Tegaskan tentang apa? Inna, sesungguhnya kami. Fatahna. Ni. Allah Ta'ala nak mengingatkan bahawa sesungguhnya kami. Kami. Kami kat sini siapa? Allah lah. Merujuk kepada kekuasaan Allah. Fatahna, membuka. Kami membuka. Maknanya apa? Ayat ni nak mengingatkan kepada kita, kemenangan yang berlaku itu tidak berlaku kerana strategi dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Semata-mata. Tetapi ada pengaruhnya daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala lah yang mengurniakan kemenangan itu. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita di awal ayat tu, Inna fatahna. Sesungguhnya kami membuka kepada kamu, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, fathan mubinan, kemenangan yang nyata, iaitu pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, itulah yang nak dimaksudkan. Okey, sambungan. Ia juga merangkumi kebijaksanaan Allah dalam menyusun peristiwa agar membawa kebaikan jangka panjang, bukan sekadar kemenangan zahir. Okey, dekat sinilah penjelasan yang lebih terperinci dalam memahami perjanjian Hudaibiyah. Baik, di sinilah yang kita akan mula faham kenapa dalam ayat ni, sekejap saya highlightkan terus kat sini. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala tidak hanya menyebut fathan saja. Sebab fathan tu pun dah cukup, dah kemenangan maknanya. Tapi kenapa ditambah sifat kemenangan itu dengan kemenangan yang jelas, nyata? Apa maksud jelas? Apa maksud nyata dalam ayat ni? Okey, benda ni saya kena explain sikit lah supaya semua orang boleh nampak kesinambungan ayat dengan kisah yang melatari pada ayat ni. Baik, ringkas ceritanya, pada peristiwa Fatu Makkah pula. Pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni, ringkasnya para sahabat rasa macam sedih ataupun tak berpuas hatilah terhadap perjanjian tersebut. Kan? Sebab apa? Dia seperti macam berat sebelah lah, sebab lebih menguntungkan kepada kafir Quraisy. Tetapi apabila berlakunya Fathul Makkah, Fathul Makkah ni berlaku selepasnya itu tahun 8 Hijrah.
Maknanya, waktu berlaku perjanjian Hudaibiyah, para sahabat tak tahu apa hikmahnya benda ni. Apa hikmah perjanjian Hudaibiyah ni. Tapi bila berlaku Fathul Makkah, barulah para sahabat sedar bahawa, oh, inilah sebabnya Allah Ta'ala sebut Fathan Mubinan itu. Kemenangan yang jelas nyata. Maksudnya, peristiwa Fathul Makkah, semua kena ingat, Fathul Makkah ni peristiwa apa? Fathul Makkah ini adalah salah satu peristiwa yang sangat hebat tau. Kenapa? Kerana Fathul Makkah ini berlaku rentetannya hasil daripada perjanjian Hudaibiyah. Daripada perjanjian Hudaibiyah itu, agama Islam ataupun kita panggil apa ya? Um, Info tentang agama Islam ini mula tersebar di kalangan orang-orang Quraisy. Maka sedikit demi sedikit mereka tahu, oh begini, bukanlah seperti mana yang didakwa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jadi dakwah Islam itu meluas sehingga ramai orang dapat kenal Islam. Sebabnya apa? Sebabnya daripada perjanjian Hudaibiyah yang membenarkan orang-orang Islam yang waktu itu mereka berada di Madinah, mereka pergi mengerjakan umrah di Baitullah, di apa nama, di Mekah tu. Jadi ialah barangkali di situ berlakulah perbualan, berlakulah orang kata apa, sembah menyembah, dan daripada situlah mereka menilai, mereka melihat berkaitan tentang agama Islam. Dan sehinggalah pada tahun ke-8 Hijrah berlaku Fathul Makkah, satu benda yang sangat hebat. Apa dia? Nabi SAW dan para sahabat masuk ke kota Mekah dan menawan serta membebaskan kota Mekah itu daripada cengkaman kesyirikan oleh kafir Quraisy tanpa ada pertumpahan darah walau setitis pun. Dan perkara itu adalah berkat daripada perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebab itulah disebut dalam ayat ni dengan Fathan Mubinan, kemenangan yang jelas nyata, sebagai nak memberi satu simbol bahawa perjanjian Hudaibiyah ini bukan satu perjanjian yang merugikan, tetapi adalah perjanjian yang membuka kepada kemenangan yang lebih besar, iaitu berlakunya Fathul Makkah yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran pada surah An-Nasr ataupun pada surah Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu dalam surah itu mengingatkan kepada kita tentang Fathul Makkah, dan yang berlakunya Fathul Makkah itu rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah. Masya Allah. Jadi bila kita baca ayat ni satu potong ayat ni, baru satu ayat dan surah Al-Fat, cukup dengan memahami Fatham Mubinan itu menghidupkan hati kita. Kita ini adalah hamba Allah yang mengecapi nikmat iman dan Islam hasil daripada perjanjian Hudaibiyah ini. Kalau bukan kerana perjanjian Hudaibiyah ini, kita barangkali bukan sebagai seorang Muslim pada hari ini. Maka sebab itu, siapa baca ayat ini, dia akan sedar, dia akan rasa sangat bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, aku mendapat nikmat iman dan Islam. Sedangkan mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini, pada waktu itu mereka terpaksa melalui pelbagai rintangan cabaran untuk memastikan agama Islam ini tetap dijulang. Agama Islam ini tetap disampaikan kepada umat-umat yang akan datang. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai penutup refleksi daripada ayat ini, ayat ini menimbulkan kesedaran bahawa semua kejayaan yang kita capai adalah dibuka oleh Allah. Sangat menarik kalimah fath ini. Dibuka oleh Allah. Maknanya apa? Kalau Allah Ta'ala tidak membuka jalan kepada kita untuk meraih sesuatu, maka perkara itu
tidak berlaku kan. Sama ada Allah Ta'ala buka kepada kita jalan untuk dapatkan pekerjaan, Allah Ta'ala buka jalan untuk kita mendapat kebahagiaan dalam keluarga. Begitu juga Allah Ta'ala membuka jalan kepada kita untuk dapatkan ilmu. Oleh itu hendaklah kita bersyukur dan menyedari bahawa ia merupakan pertolongan Allah, bukan semata-mata usaha sendiri. Masya Allah. Jadi Muslim Muslimat dirahmati Allah, mungkin sedikit renungan lah, renungan bersama. Kemenangan yang lebih besar adalah terbukanya hati kita ni untuk memahami Al-Quran. Contohnya sekarang, Allah buka hati kita untuk memahami keindahan kalimah Al-Quran yang selama ni, ayat ni kita baca puluhan tahun. Tapi Allah Ta'ala izinkan kita untuk menikmati betapa indahnya lafaz-lafaz Al-Quran. Dan antara lain, kemenangan yang terbesar adalah terbukanya hati kita ini untuk menerima nasihat, untuk melaksanakan perintah Allah. Itu antara kemenangan yang terbesar Allah Ta'ala berikan. Dan sebagai penutup, antara tanda-tanda Allah memberikan fath, memberikan kemenangan, memberikan pembukaan dalam hidup seseorang, apa tanda dia, apa ciri-ciri dia? Yang pertama, seseorang itu dia semakin cinta kepada Allah. Kalau seorang tu dia dapat fath ataupun Allah Ta'ala telah berikan kemenangan ataupun pembukaan pada diri dia, Allah berikan fath pada diri dia, dia akan sentiasa cinta kepada Al-Quran, dia akan sentiasa mudah untuk memahami ilmu agama, dia akan sentiasa rasa teringin untuk memberi manfaat kepada orang lain, ataupun dia sentiasa suka untuk bersedekah, untuk buat perkara-perkara yang baik. Itu tandanya Allah Ta'ala memberi fath dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab.